Ini pendekar Mustar Pinang Sematang. Ini betul-betul bukan cobaan. Coba. Alamak, hantu Jepun. Nah, ini dia pendekar Mustar mau datang, ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu sekali lagi dalam saluran Pak Mustar Al-Kisah. Semoga sahabat semua berada di dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Mana-mana sahabat yang berada dalam keadaan uzur, kurang sihat atau sakit tu, saya doakan semoga diberi kesembuhan dengan segera. Mana-mana yang rasa sakit sangat tu, pergilah jumpa doktor, pergi ke klinik. Dan jangan lupa minum ubat. Dan mana-mana yang berada dalam kesusahan, kesulitan, ala kesukaran tu, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mendatang, yang dihadapi itu. Minggu ni minggu ketiga dalam bulan Syawal. Raya sebulan, jadi raya tak habis lagi. Kita lah beraya sana, beraya sini. Banyaklah open house. Jadi mana yang dijemput tu datanglah. Jadi sebagai tuan rumah, jemput jangan pilih-pilih. Mana-mana yang rapat tu, sedang mara tu, jemputlah datang. Open house ni atau rumah terbuka ni, terpulanglah pada individu nak buat besar ke, kecil ke. Masing-masing punya hak nak buat rumah terbuka. Kadang-kadang kat office pun ada juga buat rumah terbuka. Makanan ada, macam-macam lah. Jadi jamuan hari raya tu untuk pertemuan hari raya lah, untuk mengeratkan silaturahim sesama kita. Jadi ambillah pulang itu untuk bertemu dengan sahabat, saudara mara, untuk berkenalan dengan lebih rapat lagi. Jadi video belakang ni video sambutan hari raya lah daripada Wakback Channel. Siapa yang nak tonton lagi video Wakback Channel ni, bolehlah ke saluran beliau untuk tengok video yang penuh. Saya ambil sikit ni untuk jadi satu background video saya. Jadi minggu ni saya nak bercerita lah mengenai kisah yang akan jadi tauladan lah. Jadi tauladan pada semua. Mana-mana yang baik tu jadikan tauladan, yang mana yang buruk tu jadikan sepadan. Jadi cerita ni mengenai seorang anak yang derhaka lah pada ibunya lah. Jadi untuk mengetahui kisah selanjutnya, tonton video ini sehingga habis. Tapi sebelum menonton video ni, saya mohon sahabat semua untuk subscribe saluran saya di YouTube, follow di TikTok, komen, like, share, dan subscribe lah. Share lah kepada kawan-kawan lain yang tak tahu lagi akan kewujudan saluran saya ini. Kepada yang telah menonton video-video saya yang lepas tu, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Dan kepada yang baru menemui saluran saya ini, saya ucapkan selamat datang. Semoga sokongan sahabat semua itu membuatkan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video baru dan konten-konten yang lebih baik. Jadi kepada sahabat semua, selamat menonton video saya ini. Semoga terhibur. Tapi sebelum tu, kita baca petikan dari ayat Al-Quran dulu. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Pada era 80-an atau 90-an, kampung-kampung tradisional kat Malaysia ni masih banyak lagi lah. Kebanyakan mereka ada yang masih bekerja sebagai penoreh getah, atau yang bekerja ladang lah. Masih ada lagi. Jadi kisah ni mengenai seorang pemuda di sebuah kampung yang saya rahsiakan tempatnya. Cuma saya dapat beritahu kampung ni berada di dalam negeri Johor, di satu daerah di dalam negeri Johor, di satu kampung yang saya rahsiakan nama kampungnya, nama tempat dan watak-wataknya semua saya rahsiakan. Jadi cerita ni mengenai seorang pemuda lah. Seorang pemuda, kita namakan nama dia Ali lah. Okey, nama Ali. Ali ni dia anak lelaki tunggal dalam keluarganya lah. Sebab dia ada 3 beradik, 2 perempuan dan 1 lelaki. Ali ni merupakan anak bongsu. Mak dia kita gelarkan nama Mak Jah lah. Saya gelarkan nama Mak Jah, yang kerjanya sebagai penoreh getah di satu kampung. Pada awal 90-an dulu lah. Cerita ni berlaku dah 20 tahun lebih lah. Kisahnya bermula apabila Ali ni dia kehilangan ayahnya. Ayahnya seorang penoreh getah juga. Mereka suami isteri penoreh getah. Penoreh getah. Jadi bapa Ali ni, kalau orang kampung biasa dalam zaman dulu belum ada kemampuan nak beli motosikal, yang ada basikal. Jadi kenderaan untuk bapa Ali ni untuk ulang alik adalah menggunakan basikal. Itulah pengangkutan utamanya. Hantar Ali pergi sekolah, hantar akak-akak pergi sekolah. Lepas tu pergi menoreh dengan isterinya lah. Mereka berdua akan menoreh getah menggunakan basikal. Jadi Ali ni telah kehilangan bapanya seawal umur 13 atau 14 tahun lah. Ali ni kehilangan ayah sebab kemalangan. Maknanya bapa Ali ni mengayuh basikal. Waktu tu dia ingin ke pekan. Tapi bila dia mengayuh basikal tu pergi ke pekan, tiba-tiba ada satu motorkar yang dipandu oleh seorang lelaki telah melanggar bapa Ali tu sehingga terseret beberapa meter sampai orang kampung menjerit-jerit supaya lelaki itu menghentikan kenderaannya, dan arwah bapa Ali meninggal di situ juga kerana kecederaan yang teruk. Jadi sejak peristiwa itu Ali menjadi murung, sedih kerana kehilangan bapanya, bapa yang disayangi, yang menjadi kawan dia lah. Sebab dalam keluarga dia 2 perempuan, akak dan ibunya perempuan, bapanya lelaki dan Ali ni lelaki. Tapi sayangnya bapanya dah meninggal ketika di usia muda, remaja lagi, atau budak lagi lah. Ali ni merupakan seorang
pelajar yang pandai lah, yang bijak. Jadi berazam, bercita-cita tinggi untuk mengubah nasib keluarganya. Daripada keluarga penyuruh getah, si Ali memasang angan-angan, memasang cita-cita untuk mendapat pekerjaan yang baik, untuk belajar dengan baik, untuk bantu keluarganya, terutama si ibunya yang bertungkus lumus untuk membesarkan 3 orang anak. Nasib baiklah akak dia seorang tu dah lepas sekolah, dah bolehlah bekerja, bolehlah bantu mereka sekeluarga. Walau macam mana pun, ibu Ali ni masih terus menoreh getah jugalah, kerana akaknya yang bekerja di satu syarikat swasta ni, gajinya tak seberapa. Kalau zaman dulu gaji pun tak banyak lah, cukuplah lepas makan pakai, itu sajalah. Nak lebih-lebih memang tak boleh lah, sebab gaji dulu memang sangat rendah. Jadi Ali ni meneruskan kehidupannya, meneruskan dengan keazamannya untuk belajar, untuk mengubah nasib keluarganya. Ali ni jadi harapan keluarga lah. Dia disangi keluarga lah, disangi oleh ibunya dan akak-akaknya lah selepas kehilangan bapanya. Jadi Ali ni berazam untuk membantu keluarga dalam apa jua lah, mengemas rumah ke apa. Walaupun dia masih budak lagi, dia membantu keluarga dengan sangat rajin. Belajar pun rajin, pandai, aktif dalam sukan lah. Tapi kadang-kadang kita ni rasa panas sampai ke petang, tapi tak semestinya. Kadang-kadang tengah hari hujan pun turun. Begitulah nasib Ali. Sebab semasa dia bersekolah tu, dia bukan umur 14-15 tahun tu, Ali dah mula bercampur dengan kawan-kawan yang lebih dewasa pada dia lah. Kawan-kawan sekampung dia lah. Kadang kawan sebaya, bersembang, berbual apa semua. Tapi kadang adalah orang yang dewasa, budak-budak yang dewasa lah kan, yang dah pandai isap rokok. Jadi ni dia orang pun offer lah Ali, mengajak Ali untuk merokok. Jadi Ali ni mula tak nak lah, sebab dia tak suka merokok lah kan. Walaupun dulu arwah bapa dia merokok, tapi dia tak nak merokok sebab membaikkan kesihatan. Jadi Ali ni menolak dengan baik. Jadi walaupun dia menolak dengan baik, tapi kawan-kawan dia selalu tengok Ali ni tolak, tapi bercampur dengan diorang. Jadi diorang ni ambil peluang dah untuk mengajar Ali, untuk memujuk Ali lah untuk mengisap rokok. Mula-mula dengan isap rokok daun, kemudian rokok yang difilter tu. Jadi Ali ni mula-mula isaplah sikit. Tu lama-lama Ali rasa macam keseronokan tau. Jadi bila Ali rasa seronok tu, dia pun makin kerap lah isap rokok. Bila dah makin kerap tu, dia makin rasa ketagih nak isap rokok. Jadi kawan-kawan ni kata, Ali, kau tak nak isap rokok? Boleh. Tapi yang kawan-kawan dia ke pandai. Dia pertama kasih isap rokok percuma dulu. Kemudian bila Ali kata boleh, kawan-kawan dia kata, kau takkanlah hari-hari nak free. Rokok ni kita pun beli gunakan duit. Kau sekali-sekali bolehlah kasih kau free, tapi tak bolehlah hari-hari. Kalau kau nak sebatang ni, boleh. Kau kasih aku 3 sen. Zaman dulu 3 sen tak mahal, tapi nak dapat duit susah. Jadi Ali pun okeylah, aku dah belanja sikit, bolehlah sebatang 3 sen. Jadi Ali mula isap rokok. Kawasan kebun getah ke apa ke, dengan kawan-kawan isap rokok. Dia dah isap rokok, barulah dia balik ke rumah. Jadi bila dah selalu sangat serokok, jadi kawan-kawan yang biasa jual rokok tu cakap dengan Ali, Ali, macam mana rokok ni, sedap tak? Okey lah, sedap lah, mantul lah, memang best lah. Ali kata begitulah. Jadi kawan-kawan dia yang lain tu, dia ada yang lebih dewasa. Ali ni masa tu budak lagi, dia bukan dalam 15 tahun lah.
14-15 tahun. Yang lagi lebih dewasa tu dia kata dengan Ali, Ali, kau nak lebih power tak? Kau nak lebih power, hari ni satu rokok ni dia lebih power, lebih lebih macam mana? Kalau kau kena ni, kau akan rasa macam dunia ni kau yang punya. Kau akan khayal, kau rasa tak ada apa-apa tau, tak ada apa berlaku, kau rasa kau ada di dunia kau sendiri. Ya betul ke? Betul. Kena. Ini habis ni kau jual aku mahal pula. Macam mana? Okey, tak apa. Ini first aku kasih kau percuma. Kalau kau rasa okey, kau kena belilah. Sebab ini special edition ni. Mana kalau kau kena ni, memang mantap lah. Memang kau rasa memang kau berada di awang-awangan. Aku kata kawan yang lebih dewasa dah. Jadi Ali pun cubalah. Bila dia cuba, satu kali sedut, dua sedut, dia kepala dah berpinau dah. Waktu berpinau, dia rasa macam best lah. Dia dah usuk habis tu, Ali pun balik rumah lah. Bila Ali balik ke rumah, dia dah mula cakap dengan mak dia, "Mak, besok cikgu nak duit lebih lah, nak beli alat-alat untuk sekolah." Mak dia kata, "Yalah, mak dia bagilah." Mak dia tak kisahlah sebab dia anak lelaki tunggal. Jadi mak dia bagilah. Jadi Ali ni dapatlah duit tu dengan senangnya. Jadi bila senangnya dapat duit tu, maka senanglah untuk berbelanja. Jadi bila dia dah mula isap rokok, kemudian kawan dia kasih sebatang penyima yang diketahui lah, yang diberitakan rokok yang special edition tu ada berisi ganja. Jadi Ali ni terus isap rokok. Dia tak tahu itu ganja, tapi dia isap jugalah. Isap lama-lama dia pun dah berpinau. Dia macam dah rasa seronok tau. Bila dah rasa seronok, berada di alam sendiri, di alam khayalan, pelajaran semakin dupa buat homework, pelajaran makin terjejas, mata pun semakin jengkung, badan pun semakin kurus sebab dia tak makan sangat, sebab dia lebihkan kepada ganja tu lah. Jadi beberapa lama selepas tu, pihak sekolah dapat menghidu tau kegiatan Ali dengan kawan-kawannya. Jadi bila kena rush semua, diorang kena tangkap, kena buat hujan je air kencing, si Ali dan rakannya ditangkap oleh Pak Polis. Dan oleh kerana mereka ni di bawah umur, mereka dimasukkan ke dalam sekolah budak-budak jahat lah. Orang kata jahat lah, budak nakal lah. Sekolah Juvana lah senang cerita. Jadi Ali ni pun masuklah ke sekolah Juvana tu kerana untuk memulihkan dia punya kesihatan dia, atau memulihkan dia punya pelajaran dia lah, kehidupan dia lah. Jadi mak dia dengan kakak dia sedih lah sebab Ali ni sebagai anak lelaki tunggal yang sepatutnya jadi harapan keluarga telah terpesong. Tapi walau macam mana pun, Mak Jah pun kata okeylah, dia pun muda lagi, sebelum dia tersesat jauh, lebih baiklah dia masuk ke sekolah Juvana. Jadi dalam tempoh 2 tahun tu duduk dalam sekolah Juvana tu, Ali menjalani kehidupan biasa. Jadi sekolah ambil biasa apa semua. Mana peperiksaan dia pun taklah berapa baik sebab bila dia dah melanggan abang-abang yang terlarang tu, makna dia punya fikiran, dia punya semangat dan kehidupan dia dah berubah. Jadi semangat dia untuk belajar tu dah tak ada. Jadi bila masuk sekolah Juvana tu, dia cuma belajar sekadar ikut undang-undang je lah, ikut kehendak sekolah, belajar sikit je lah. Sampai BSPM, pihak sekolah Juvana tu dah ikhtiarkan yang Ali ni bebas daripada ganja,
Dada semua. Jadi si Ali ni pun keluarlah sekolah. Jadi bila Ali ni keluar sekolah, dia pun bekerja. Dia bekerjalah di satu kilang. Satu kilang di kawasan dekat rumah dia. Jadi dia bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Di balik kampung, dia kerja dekat satu kawasan kilang, kat kawasan rumah mak dia tu. Dekatlah dia bekerja. Lepas tu ada kemampuan jadi motor. Boleh naik motor, kerja, balik kerja. Jadi Ali ni jadi satu harapan keluarga lah, membantu keluarga. Mak dia dalam keadaan susah ke apa, dia bantu kasih duit. Mak dia jual api, jual air. Kalau barang dapur tak cukup, dia keluarkan duit belanja dia untuk perbelanjaan rumah lah. Dah beberapa bulan lepas dia keluar tu, lepas dia bekerja tu, dia bekerja dengan baik lah. Jadi ada beberapa lama selepas tu, ada dalam beberapa bulan selepas tu, si Ali ni biasalah orang kampung, dia akan jumpa kawan-kawan yang lama. Jadi bila jumpa kawan-kawan yang lama, mulalah cerita lama tu berulang kembali. Episod lama tu diulang kembali lah. Maksudnya mereka bersama-sama isap rokok. Kali ni dia orang tak gunakan ganja, dia lebih ke depan lagi, lebih advance lagi, dia gunakan dadah pula. Sebab kawasan kampung tu adalah toko-toko dadah yang mencari jalan mudah lah untuk menjual barang-barang dalaran ni kepada anak-anak muda, untuk kesenangan diri sendiri. Dia senang tapi dia menyusahkan anak-anak bangsa. Jadi salah satu yang terjebak Ali dan kawan-kawan dia. Jadi beberapa lama tu Ali kerja, tapi dah ada duit lah. Dia ada duit, dia beli, dia mampu, tak ada masalah pada dia lah. Dia beli. Untuk belanja rumah pun dia masih gunakan duit dia belanja rumah, beli barang-barang makanan, apa-apa kehendak ibu dia, dia tunaikan. Dia anak yang baik lah. Cuma yang tak bagusnya, dia terlibat dengan najis dadah. Jadi Ali ni bila jumpa kawan-kawan, mula dah isap dadah, balik kerja malam, kumpul-kumpul, mulalah kena isap dadah. Saya tak tahu isap dadah macam mana yang saya dengar, yang kawan-kawan cerita, dia macam letak serbuk tu, kalau tengok TV tak serbuk kat tangan, dia sudut-sudut itu. Saya pun tak pastilah. Saya tak tahu, minta maaf. Okey, jadi si Ali ni, dia mula isap dadah kawan-kawan dia hampir setiap malam lah. Jadi adalah tokan dadah yang datang jual kat diorang pun mula dah terbang di alam khayalan, di kayangan, gitulah. Jadi kadang-kadang bila Ali rasa macam dia nakkan kekuatan, dia bekerja di satu kilang besi tau. Kilang besi ni dia kadang-kadang kena angkat besi, perlukan kekuatan lah untuk angkat benda-benda tu semua. Jadi kadang-kadang tempat kerja pun Ali ambil dadah juga. Kadang-kadang waktu tengah hari rehat pun dia ambil dadah. Jadi adalah kawan-kawan dia yang nampak dan kadang-kadang ada berbau. Jadi adalah kawan-kawan dia report dengan bos tempat Ali kerja. Jadi bila bos dengar ada penyalahgunaan dadah di tempat kilang dia, mestilah bos ni marah. Jadi bos dia buat satu tindakan drastik lah, ataupun satu serbuan lah, kat mana Port Ali dan kawan-kawan dia mengisap dadah. Jadi bila majikan ni pergi serbu, memang tengok ada 4-5 orang tengah hayal isap dadah. Jadi mereka semua ditangkap. Kemudian mereka ni, Ali dan kawan-kawannya, dipilih pilihan. Engkau nak aku report polis ke, ataupun kau nak aku berhentikan kerja? Jadi diorang cakap, okeylah, bos nak berhentikan kita kerja, berhentilah, kita tak kisah. Jadi 4-5 orang tu semua diberhentikan kerja, termasuk dah Ali.
Diorang tak kena report polis. Kalau kena report polis nanti diorang kena tangkap, nanti majikan pun kena siasat juga. Jadi diorang semua automatik kena berhenti 24 jam. Itu hari juga semua kena keluar. Sebab nanti kalau polis datang, dekat kilang ada dadah, dengan kilang-kilang tu kena seal. Jadi bila lepas diorang dah berhenti kerja, diorang nak dapat kerja tempat lain dah susah. Sebab kawasan kampung tu kerja tak banyak. Jadi bila dapat kerja yang satu tu, pegang dah baik-baik. Bila terlepas, nak kerja tempat lain memang payah. Lagi dalam keadaan mereka yang lalok tu kan, kadang menggigil nakkan barang tu kan. Jadi majikan pun susahlah terimanya. Kadang-kadang mata merah, rambut pun tak terurus. Jadi kepercayaan majikan tu untuk ambil diorang bekerja tu memang susah lah. Jadi selepas tak kerja tu, si Ali ni mula nak minta mak dia duit. Mak, minta duit mak. Kenapa apa? Minta lah RM10. Satu hari RM10. Sebulan dah berapa kira lah. Zaman dulu RM10 tu besar, macam-macam boleh beli. Beras zaman dulu pun baru 10 kilo baru RM15, RM14 gitulah. Jadi mak dia ni cakap, kau nak buat apa duit banyak-banyak ni? Kau hari-hari minta mak duit. Mak ni noreh, bukannya banyak duit pun. Akak kau pun kerja pun, tolong mak pun untuk makan minum kau juga. Kau tak kerja, hari-hari kau minta duit. Alah, mak ni minta sikit pun tak boleh. Itu kan orang dah kasih mak banyak. Takkan mak tak ada simpan? Mak dia beralah jugalah, kasih lah duit. Jadi bila mak dia kasih duit, dah hari-hari, lepas tu sampai waktu mak dia kata pun dah tak ada duit. Macam mana nak kasih kau duit? Bila dalam keadaan terlalu ujian atau terlalu bergendakkan najis dadah tu, bila duit tak ada, tak boleh nak beli. Jadi badan makin menggigil. Menggigil lah bila tak dapat barang tu. Bila dah dapat barang tu baru dia segar. Tapi bila tak ada duit, tak boleh belilah dadah tu. Bila tak boleh beli, dia marah mak dia. Mak, orang minta duit sikit pun tak boleh ke? Aku nak pakai lah duit ni. Aku bukan nak makan, aku nak pakai tu tak. Kau nak pakai buat apa, Ali? Mak dah banyak kasi kau duit, dah tak ada duit dah. Akak kau nak dapat gaji pun hujung bulan. Mak pun noreh tadi tak banyak dapat. Hari asyik hujan aja, mana nak untung? Duit pun tak banyak. Ni nak belanja makan ni. Akak kau sekolah lagi. Jadi akak dia ada satu sekolah lagi, masih sekolah. Masuk sekolah macam teknik tanam gitulah. Ada seorang lagi, seorang tu bekerja. Jadi Ali ni marah-marah mak dia. Mak, orang nak duit lah. Kadang-kadang mak dia cakap tak ada duit, dia marah, mengamuk. Baling apa, pinggan lah, apalah, lepas tu keluar. Lepas tu nanti besok ke malam, dia balik lagi minta mak dia duit. Kadang-kadang mak dia tengah duit, tengah tidur tu, bukan tengah tidur, maaf, mak dia tengah sembahyang, dia pun minta ke mak. Mak, aku nak duit. Mak dia tengah berdiri tu, kadang mak dia terpaksa batalkan sembahyang, berhenti kasih dia duit. Itu time ada duit. Jadi ada satu hari ni, si Ali ni dah terlampau kian tau. Terlampau berkendakan najis dadah tu. Dia dah menggeletar dah. Itulah waktu dalam petang gitu dah. Jadi Mak Jah ni tengah solat lah. Mak Jah tengah solat. Jadi Ali ni buka pintu dan jalan buka pintu, gedekam buka pintu. Mak. Jadi Mak Jah ni tengah solat, tak adalah nak menyahut. Mak, aku nak duit ni. Dia masuk bilik mak dia tengah solat tu. Mak ni dia panggil mak dia. Mak, pekat aku nak duit lah. Dia tepuk bahu mak dia. Aku nak duit, kau tahu tak? Kau dengar tak? Jadi mak dia tengah solat. Mungkin waktu tu tayat akhir ke apa, bukan tayat akhir, rakaat terakhir ke, dia nak habiskan sembahyang tu. Jadi dia tak bercakap dah. Dia harap si Ali ni faham.
Rilin boleh tunggu dia. Jadi entah setan mana yang merasuk dalam badan Ali ni. Si Ali bila mak dia tu tak menyaut, kaku, berdiri kaku tu sambil mulut membaca surah, si Ali ni dengan geram je dia tendang pinggang mak dia dari belakang. Bodoh kau ni, aku dah duit lah, bodoh. Lepas tu dia pijak mak dia dah terbaring tu. Bukan terlentang, terlungkup, terbaring terlungkup tu. Dia pijak, aku tak duit dah bodoh, aku dah duit dah bodoh. Jadi dia Ali ni kecoh tau. Kecoh cakap macam gitu. Ada pijak dia hentak pinggang mak dia sampai terus tak berkata apa-apa. Kemudian jiran sebelah rumah tu kebetulan dengar rio-rio tu, jiran dia masuk. Suami isteri lah jiran tu. Tengok, astagfirullahaladzim, Ali kau buat apa ni Ali? Allah Akbar. Lepas tu Ali, aku dah duit lah bodoh. Lepas tu yang pakcik sebelah rumah tu terus tolak Ali. Kau nampak tak mak kau ni? Apa jadi? Jadi si Ali tu dengar pakcik sebelah rumah datang. Lepas tu ada jiran-jiran lain pun datang. Ali pun lari tak tahu pergi mana. Jadi jiran-jiran ni pergilah ambil majah tu. Ambil majah yang tak sedar diri tu, dengan kain telekung je tu, dia orang bawa lah majah ni ke hospital dalam keadaan yang tidak sedar. Dia orang bergegas lah, dia orang telefon ambulan lambat. Jadi kebetulan ada jiran yang ada kereta ni, segera bawa ke hospital daerah, dibuat kecemasan. Bila majah sampai di wad kecemasan tu, majah segeralah diberi rawatan yang sewajarnya. Para doktor bertukus-numuslah untuk memberi rawatan kepada majah. Jadi majah dalam keadaan yang tidak sedar diri itu terbaring kaku di atas katil. Jadi bila jiran-jiran tu dah hantar majah ke rawatan kecemasan tu dan doktor bawa ke wad lain, wad kecemasan yang lain, dan selesai pendaftaran, jiran-jiran mendaftarkan majah dalam hospital tu, mereka pun balik beritahu jiran lain dan beritahu dengan anak majah. Sebab majah masa tu rumah tak ada telefon, handphone memang tak ada lagi lah. Handphone pun public phone pun jauh lah. Jadi jiran-jiran tu beritahu dengan anak majah ni yang kita namakan Ani lah. Okey, beritahu Ani dan Ana. Ani kakak, adik Ana. Ani dan Ana ni beritahu yang majah ni dah dimasukkan ke hospital dalam keadaan tidak sedarkan diri. Kerana perbuatan anaknya Ali. Jadi kedua beradik tu, Ani dan Ana tu menangis. Kemudian jiran-jirannya hantarlah ke hospital Ani dan Ana tu untuk tengok anak dia lah, tengok mak dia lah. Lepas tu doktor dah tengok. Lepas tu doktor dah, daripada wad kecemasan tu, majah dimasukkan ke wad biasa lah, tapi dalam keadaan yang tidak sedarkan diri. Lepas tu waktu tu keluarga tak boleh melawat lagi lah. Jadi besoknya Ani dan Ana dapatlah melawat majah, dan jiran-jiran lain pun dapatlah juga melawat majah. Jadi bila majah tu terbaring di hospital dalam keadaan kaku, tidak bermaya, dalam keadaan yang sangat sedih lah. Jadi kalau dalam keadaan tu mereka tengok majah ni memang dalam keadaan kesakitan lah. Dia tegak tau, badan tegak, tak boleh nak pusing-pusing. Mungkin pinggang dia patah gitu lah. Sebab dia hentak dengan kuat oleh anaknya Ali tu. Jadi ada waktu rawatan tu, pada hari pertama tu, hari rawatan tu, Ali pun muncul
Ali muncul, dia tanya, mana bilik mak, mana bilik mak? Tanya dengan Ani dengan Ana. Bilik sana, engkau jangan masuk lah, jangan masuk. Mak tak sadar tu. Tak ada. Si Ali ni terus pergi kat bilik mak dia tu yang tengah sakit tu, yang tak sadar diri tu. Dan yang dalam rawatan tu. Dia pergi jumpa mak dia. Mak, mak. Mak, bangun, aku nak duit ni. Dia sepak muka mak dia, pam. Bangun, aku nak duit ni. Jadi yang misi kata, kau kenapa ni? Keluar sekarang. Misi tu panggil pengawal kesempatan. Dia tak nak keluar, panggil pengawal kesempatan ni, tolong keluarkan orang ni. Jadi beberapa orang warden dan pengawal kesempatan tu tarik Ali keluar. Aku nak duit lah bodoh, aku nak duit. Itu mak aku, kau tahu tak? Aku kejut dia, aku nak duit. Duit aku pada dia. Jadi dia orang keluarkan Ali. Jadi Ali dengan bising-bising dia keluar. Lepas tu mana pergi tak tahu. Jadi Adi pun mengamuk-ngamuk lah. Dengan bebe-bebe dia keluar, lepas tu pergi mana tak tahu. Jadi Ani dan Ana pun rasa sedih lah. Sebab adik tunggal lelaki dia dalam keadaan yang tidak waras. Jadi dia rasa kesal lah dengan kejadian tersebut. Jadi Ani dan Ana pun terpaksa ambil cuti lah. Sebab nak jaga mak dia, nak menguruskan mak dia, nak lap-lapkan mak dia ke apa ke. Jadi gitulah. Jadi masa tu Mak Jah masih tak sedarkan diri lagi. Kemudian besoknya Mak Jah masih tak sedar diri lagi. Jiran-jiran ada yang melawat. Dia melawat, dapat tengok lah, kena gila-gila lah. Melawat keluar dalam bilik ICU. ICU tak boleh ramai-ramai melawat. Jadi seorang-seorang melawat lah. Tengok keluar gitu, gila-gila lah. Jadi besoknya si Ali datang lagi. Dia datang je. Lepas tu Ani dengan Ana tahan. Ali jangan pergi. Mak tak sedar tu. Aku tak kira. Aku nak panggil mak. Aku tak kira. Jadi diorang nak tahan pun tak boleh. Si Ali tu dengan rakus dia, dengan kasarnya, dia terus buka pintu. Tengok mak dia tengah baring lagi, tak sadar. Dia kejut pada mak, bangun. Bangun. Aku nak duit ni. Mana duit aku? Aku nak duit ni. Aku nak di barang ni. Dia cakap mak dia pun tak tahu apa, tak sedar. Jadi misi kat situ cakap, engkau kenapa masuk sini? Apa pasal masuk sini? Siapa benar kau masuk sini? Sebab waktu tu bukan waktu melawan, tapi Ali dah masuk dulu. Saya keluar sekarang. Awak keluar. Kalau tak saya panggil polis. Jadi Ali ni dengan rasa marah, engkau siapa? Itu mak aku. Dia tolak misi tu. Misi tu jatuh perpak, langgol kat bucu meja, kepala berdarah. Dia terus report apa dengan pengawal kesempatan, minta apa keluarkan Ali. Jadi Ali tu tengah kejut, mak bangun. Jadi pengawal kesempatan tangkap Ali, keluarkan dia. Lepas tu dia meronta-ronta, dia orang tak nak lepaskan Ali, dia ikat Ali. Diikat Ali, kemudian dia panggil polis. Jadi polis tangkap Ali, bawa ke balai. Jadi misi tu buat report mengatakan yang Ali ni menyerang dia di dalam ward hospital. Jadi Ali pun ditahan dan didakwa. Ditahan dulu dah, dibawa ke satu tempat kat Sembang Renggam ke Keluang gitulah. Duduklah kat balai polis tu, lepas tu kena bawa ke penjara Keluang atau Sembang Renggam gitulah. Jadi Mak Jah ni masih tak sedar lagi. Jadi Ali pun bila dah tahan ke balai polis, diorang dapat report semua, lepas tu dah kena pergi ke penjara Keluang ke Sembang Renggam, saya lupa lah. Kita ambil Keluang lah, penjara Keluang, duduk kat sana. Jadi bila Ali duduk kat penjara Keluang tu, Ali pun menjerit-jerit, Mak, oi mak, aku nak duit lah bodoh. Dia masih dengan jeritan dia tu memanggil mak dia. Lepas tu Ali dalam keadaan menggigil. Biasalah kalau orang dah tak dapat najis dadah tu, dia rasa macam menggigil lah, badan tak sedap, rasa meracau, tak tentu arah. Dia dalam penjara tu pun dia menjerit.
Orang kasih makan pun dia tak nak makan, campak apa semua. Pasal dia tak nak makan, dia nakkan dadap je. Jadi mata semakin bengkak, cengkung kan. Cengkung, badan semakin kurus, tak makan. Semakin susut lah Ali ni. Badan semakin susut. Lepas tu lat beberapa hari, kaki Ali ni yang duduk kat penjara ni menjadi kebiru-biruan tau. Macam lebam tau, lebam kebiru-biruan. Lebam kebiruan. Lepas tu dia cakap lah, kaki aku sakit lah, kaki sakit, macam gitu. Tadi yang warden check, kau kenapa? Apa hang kau? Kaki aku sakit lah bodoh, kau tak nampak ni? Tadi warden tengok, tarik elok je kaki kau, ni apa jadi warna biru? Lepas tu besoknya daripada biru tu dia jadi lebam tau. Biru kehitam-hitaman lah. Jadi warden ni tengok, kau tak makan kenapa kau tak makan? Aku tak nak makan, aku nak barang aku mana barang. Lepas tu warden tu tengok kaki dia macam itu, dia beritahu dengan bos dia lah, ini dia apa dia kat ni, si Ali tu ada masalah kaki tu. Lepas tu dia warden tu keluarkan Ali, bawa pergi hospital untuk cek, tangan digari apa semua, bawa pergi hospital. Ali bergari lah, tangan bergari gitu, pergi hospital lah. Ada warden yang jaga dia lah. Bila warden jaga dia kat hospital tu, mula dia biru, lepas tu lebam, hitam-hitaman. Lepas tu kaki dia macam kena stroke. Kaki, tangan, dua-dua macam kena stroke, tegak gitu, tak boleh nak bengkok-bengkok. Lepas tu doktor check. Dia check, ini kaki awak dah busuk ni. Dah busuk. Lepas tu doktor check tengok, ini dah busuk ni, tak boleh busuk ni kena potong ni. Padahal Acik Ali tu dia tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi, tak ada jantung. Dia punya ngisap dadah je lah, dengan ganja tu. Jadi doktor pun ambil keputusan untuk potong kaki Ali tu di paras buku lali. Mana atas buku lali lah kena potong. Jadi dia buat operation, dia injekkan Ali, kasih tidur apa semua, dia operation. Dia kaki Ali tu kena potong. Jadi Ali tu masih kat hospital lagi. Hospital tu sama dengan hospital mak dia. Cuma dia bagian lelaki, Mak Jah ni bagian perempuan. Jadi dia duduklah hospital yang sama. Jadi lepas beberapa lama tu, beberapa hari, doktor check lagi nak tengok keadaan kaki dia okey tidak. Tengok kaki dia makin membusuk lagi. Cakap ni tak boleh ni, makin busuk kaki ni. Potong lagi paras peha, paras hujung peha lah, apa nama tu, lutut tu, paras peha tu lah. Paras lutut. Lepas tu doktor dah bungkus. Okey lah, yang dah buang tu dah kena buang lah, kena potong sebelah kanan. Kemudian tak beberapa hari doktor check lagi. Doktor check hari-hari, tapi beberapa hari kejadian sama berulang. Kaki dia sebelah peha busuk, bau yang sangat busuk. Terlalu cepat kejadian dia. Jadi doktor ambil keputusan, ini tak boleh, kalau tak ada akan naik sama ke atas. Doktor potong paras peha pula, pangkal peha potong, buang, tak ada kaki. Jadi dalam berapa lama tu kaki hilang, dah kena potong. Bila kaki dah hilang, doktor dah rasa ini okey lah, harap tak ada apa melarat tempat lain lah. Beberapa hari lepas tu, tangan pula jadi biru. Doktor cek, kenapa jadi biru? Doktor cek. Ini ada masalah ni. Doktor cek kasih ubat apa semua. Besok lusanya biru terjadi lebam, hitam lebam. Lepas tu doktor kata kena potong.
tangan ni kena potong. Sebab dah busuk. Tangan dia potong busuk, buang. Bila dah potong buang tu, si Ali ni masih membebel lagi. Kau kenapa potong kaki aku ni? Kenapa potong tangan aku ni? Kau bodoh lah, kau buat kerja ke tak? Sambil tangan tu digari kat katil hospital tu, Ali terbaring tapi masih membebel lagi. Lat beberapa hari, doktor cek, dia naik ke siku pula, potong sampai siku. Sampai siku sampai sini lah. Sampai sini tak ada. Kena potong buang. Lepas tu cek lagi, lat beberapa hari sampai ke bahu ni, habis kena potong. Mana sebelah kanan, kaki, tangan sebelah kanan, tangan kanan dan kaki sebelah kanan, dua-dua dah kena potong. Jadi, lat berapa lama tu, Ali dah potong kaki tangan tu, dia dah tak makan, dia minum aja, makan sikit-sikit lah. Ali pun semakin nazak. Mana mencungak mata kejap. Mak. Dia sebut mak. Itu dia sebut. Jadi diorang ni, yang jiran-jiran ni, yang ada yang melawat si Ali ni, dia kata, doktor ni macam mana ni? Dia kata ni tak ada harapan ni. Dia ada masalah apa-apa ke? Jadi diorang misi bercerita lah. Sebab misi pun dapat tahu daripada jiran-jiran dia mengenai Ali ni, apa kes dia. Kes dia tendang mak dia, pijak mak dia tengah solat, sepak mak dia, pukul mak dia. Jadi doktor pun giling pada. Kalau tengok keadaan ni, budak ni memang tak ada harapan ni. Tapi saya rasa Ali ni, awak pergi bawa dia jumpa mak dia. Mak dia ada kat sebelah tu kan? Ya doktor. Jadi awak bawa lah. Bawa jumpa mak dia. Mantu mak dia boleh doakan dia untuk kebaikan dia ke apa ke. Kita cubalah, kita ikhtiar lah. Sebab kalau ikut klinikal ni, kalau rawatan doktor hospital ni, dia ni dah tak ada harapan ni. Jadi diorang pun misi dan jiran-jiran yang melawat tu, bawalah Ali dengan kebenaran doktor, bawa Ali dengan dalam atas katil tu dengan tangan kirinya bergari lagi. Lepas tu dengan air bantuan tu, dua air wire tu, baru tolaklah katil Ali tu, bawa menuju ke katil Mak Jah. Jadi bila Ali jumpa katil Ali tu bersebelahan dengan katil Mak Jah, diletakkan sebelah katil Mak Jah tu. Mak Jah tu masa tu dah sedar tapi tak boleh bangun, cuma boleh bercakap je lah. Mak Jah diletakkan di ward biasa lah, bukan ward ICU lagi, ward biasa. Dia boleh bercakap tapi tak boleh bangun lagi, mungkin sebab badan dia, pinggan dia masih patah lagi, belum pulih sepenuhnya. Jadi katil Ali ni dengan katil Mak Jah ni duduk bersebelahan. Jadi Mak Jah kata, Ali, kenapa kau Ali? Jadi dia kata, Mak, ampunkan Ali, Mak. Ampunkan Ali, maafkan Ali, Mak. Ali dah banyak dosa dengan Mak, ampunkan Ali. Jadi mak dia kata, Ali, Mak ampunkan dosa kau, Ali. Apa yang kau buat pada Mak ni, Mak dah ampunkan. Ali, kau baik-baiklah Ali. Kau sedarlah Ali. Kau Mak doakan kau sihat selalu, kau sihat segera Ali. Kau baiklah seperti biasa Ali. Ingatlah kau punya cita-cita kau nak ubah nasib kita Ali. Mak, ampunkan Ali, Mak. Ampunkan Ali, Mak. Ali hanya tu yang dia boleh cakap, ampunkan Ali, Mak. Ampunkan Ali, Mak.
Jadi Mak Jah kata, ya, mak ampunkan kau Ali, kau jangan lupa makan Ali, mak ampunkan kau dunia dan akhirat Ali. Sekali makan minum kau, air susu yang kau bagi, yang mak bagi pada kau daripada lahir tu, mak halalkan Ali. Kau jangan risau Ali, mak dah halalkan semua sekali. Kalau dosa kau, mak dah ampunkan. Ali, kau baiklah segera Ali. Kau makan ubat Ali, kau jangan nakal-nakal Ali, kau berubahlah Ali. Jadi Ali tak ada kata-kata lain, hanya itulah, mak ampunkan Ali, mak ampunkan Ali, mak. Mata ni daripada mata dia buka sikit, dia kejar, ampunkan Ali, mak. Ampunkan Ali, mak. Terus senyap. Jadi Ali meninggal di sebelah mak dia setelah mohon keampunan dari mak dia, dan mak dia pun telah ampunkan segala dosa-dosanya. Maka berakhirlah kehidupan Ali setakat itu, tanpa tangan kanan dan tanpa tangan kiri, yang mana tangan dan kaki itulah yang telah membuatkan Mak Jah masuk ke hospital. Jadi selepas tu doktor pun datang cek nadi Ali, cek pernafasan, memang Ali dah tak ada. Jadi Mak Jah pun dia tak meraung, tapi air mata dia mengalir deras kerana kesedihan anak tunggal lelakinya pergi menghadap Ilahi dalam keadaan yang tidak sempurna. Bila Ali tamat riwayatnya di hospitalnya di sebelah ibunya, dan Ali telah disahkan meninggal dunia oleh doktor, maka datanglah satu bau daripada Ali yang tidak menyenangkan. Bau yang tidak menyenangkan yang membuatkan jiran-jiran yang melawat tu, yang ada di sekitar ubat tu, tutup mulut, tutup hidung lah. Kerana tak tahan dengan bau. Jadi doktor kata, okey, segera bawa ke bilik mayat buat pemeriksaan. Kalau ada waris-waris dia ada, segerakan pengkebumian dia. Jadi doktor arahkan macam itulah. Jadi dia meninggal tu dia bukan dalam lepas zuhur gitulah. Dia dah bersihkan semua, yang bagian-bagian mandi, pengurusan jenazah ni, mandikan dia dengan segera apa semua, dia buat kerja dengan pantas lah, sebab tak mahu bau tu mengganggu orang ramai. Jadi Mak Jah pun sedih lah dengan apa yang berlaku tu, tapi dia bersyukur dah sebab Ali dah tamatkan penderitaannya telah tamat, dan dia disahkan meninggal dunia. Jadi petang tu juga Ani dan Ana tu minta tolong jiran-jiran yang datang melawat tu, beritahu orang kampung yang Ali ni, jenazah Ali ni akan dibawa ke kampung dekat rumah dia lah, dan akan dikebumikan secepat mungkin. Jadi ada jiran yang dari kampung tu segera balik ke kampung, beritahu orang surau, ketuk kentung, tong, mana ada kematian. Jadi berita pun tersebarlah, viral. Kalau sekarang pakai handphone viral, dulu tersebarlah, orang surau beritahu yang Ali dah meninggal dunia dan akan dikebumikan selepas asar atau secepat yang mungkin dah. Jadi selepas asar tu, waktu asar tu diorang berkumpul lah di surau kampung Ali tu.
nak nunggukan jenazah Ali. Jadi bila urusan mandi jenazah selesai apa semua, dah bersihkan, dah bungkus, dah kain kapan semua, jenazah Ali pun dibawalah oleh van jenazah lah ke kampung beliau, ke kampung Ali lah. Di situ ramailah telah menunggu. Sebelum masa diorang menunggu tu, biasalah ada macam cerita yang dengar. Waktu tu dia bukan dalam, dekat pukul 5 lah, lepas asar. Jadi diorang yang tunggulah untuk memberi penghormatan terakhir kepada arwah Ali ni, yang meninggal dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Jadi cerita-cerita tentang Ali ni tersebar tentang bagaimana dia mencederakan ibu dia, dia menagih dadah, kemudian dia masuk hospital sehinggalah kematian dia. Jadi ramailah penduduk kampung yang solat jenazah, yang kawan-kawan lama dia pun datang. Jadi diorang solatlah sama-sama. Bila diorang dah selesai solat, tak ada apa-apa berlaku, diorang ramai-ramai angkat jenazah, bawa ke dalam van. Kemudian van tu pergilah ke tanah perkuburan yang berdekatan di kampung tersebut. Jadi bila sampai ke tanah perkuburan tu, angin dah mula kuat. Dah mula berangin. Mendung. Tadi cuaca panas dah mula gelap. Dah mula gelap, mendung. Tapi tak hujan. Angin saja, dan mendung. Jadi cuaca jadi macam gelap tau. Taklah gelap sangat, tapi gelap lah maksudnya. Jadi cuaca jadi suram, muram. Jadi yang menghantar Ali ke kubur ni dalam keadaan sedih. Sedih bukan kerana kematiannya, sedih kerana cara kematian dia tu, yang mendukacitakan, yang membuatkan ramai rasa kesian dengan Mak Jah, yang terpaksa menanggung derita kerana anaknya yang meminjak badan Mak Jah tu sehingga cedera di hospital. Jadi bila sampai ke tanah perkuburan tu, imam pun dah ada, jiran-jiran pun dah ada, kawan-kawan Ali yang satu kampung pun ada. Jadi Pak Imam dah baca talqin apa semua, dah baca doa apa semua. Bukan baca doa, bila dah jenazah tu diturunkan, diminta masuk ke dalam liang lahat. Jadi petugas-petugas kubur ni masukkanlah tanah kubur. Dah masuk, dah keluarkan pada van, dah turunkan, buka tutup keranda tu, masukkan arwah Ali ke dalam liang lahat. Jadi Pak Imam kata buat segera, sebab kita tengok langit dah gelap, angin dah kuat, aku takut ribut datang ni. Jadi buat segera, kita selesaikan cepat. Sebab kalau lambat ni, ini dah pukul 5 lebih, nanti dah sampai maghrib, lagi susah. Pak Imam cakap macam tu. Jadi dia kata, baik Pak Imam, kita segera uruskan. Jadi tanah yang digali tu semua kat sebelah atas lah. Jadi jenazah masuk ke dalam liang lahat. Masuk dalam liang lahat, tak ada apa-apa berlaku. Jadi diorang dah letakkan jenazah ikut ikut urutan. Dah sengitkan dia lah, maksudnya dah buka tali kat belakang tu semua. Mereka pun kambus dah, kambus. Maka tanah yang di atas tu dikambus dah. Dikambus, tutup lah, habis lah tanah semua tu. Apabila Pak Imam nak mulakan baca, tanah yang di atas kubur tu mendap, turun, merus. Mana tanah tu, kubur yang petak tu,
dia membukit. Bila tanah tu merus, dia lekuk ke dalam. Seolah-olah makan tanah tu, macam tanah yang dikembur tu dimakan tanah yang kat bawah tu. Jadi kubur tu berlubang. Jadi dia orang cakap, Pak Imam, tengok ni Pak Imam, apa jadi Pak Imam ni? Dia sabar-sabar nanti. Ini tak boleh ni. Takkan macam gini, kalau hujan ke apa ke, air dah bertakung. Kau cari tanah mana-mana lah. Diorang cari tanah pakai apa nama tu, kereta sorong tu, ambil tanah kambus, ambil tanah yang lain lah. Nak tanah lain tak ada, macam tanah kambus. Dah berbukit balik. Bila berbukit balik, Pak Imam nak bacakan lagi, baru nak start baca. Okey, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanah tu merus lagi, tenggelam di telan liang lahat. Tenggelam, lekuk ke dalam. Jadi orang ramai dah mula cakap macam-macam. Dia kata, ini balasan dia ni yang buat tak baik pada mak dia ni. Pak Imam kata, sudah, jangan buat cerita bukan. Pergi ambil tanah lain. Kat mana-mana ada tanah, pergi ambil, gunakan kereta sorong tu atau apa-apa, masuk ke dalam liang lahat tu. Jadi diorang bergegas lah, pergi ambil pakai kereta sorong, kan, ada pakai pongkis apa semua. Ambil lah apa-apa tanah ke, yang sebelah-sebelah semua kubur. Jadi ambil tanah yang belum jadi kubur lagi, ambil tanah, korek, masuk dalam. Masa tu dah petang lah, dah dekat pukul 6 lah. Perkara tak selesai lagi. Jadi bila tambah tu, tanah tu pun membukit dah. Bila tanah tu kubur tu membukit, Pak Imam nak baca lagi, tanah tu jatuh lagi, merus lagi, tenggelam. Tanah ditelan liang lahat. Jadi kubur tu berlubang. Lepas tu Pak Imam kata, jadi ada seseorang tanya, Pak Imam, macam mana ni Pak Imam? Pak Imam geleng kepala. Pak Imam dah berapa kali baca doa. Sebelum dah kambuh tu baca doa, tak jalan juga. Dah 3 kali letak tanah pun meruh juga. 3 kali dah baca doa minta Tuhan pemudahkan urusan, pun tak selesai juga. Lepas tu akhir sekali Pak Imam kata, kita tak ada jalan lain. Kita panggil mak dia datang ke sini, minta kebenaran dengan doktor untuk bawa mak dia datang ke sini. Jadi diorang pun okeylah, diorang pergi ke hospital tu, sebab hospital tu tak jauh sangat. Pergi hospital, begitu doktor apa yang terjadi, yang tak dapat nak kebumikan lagi apa semua ni, sebab tanah merus. Jadi minta tolong mak dia datang ke kubur Ali tu untuk memohon doa, semoga dimudahkan urusan pengkebumian arwah Ali. Jadi doktor pun faham dengan masalah yang ada ni. Jadi doktor Muslim lah, doktor Islam lah, doktor Melayu. Dia kata benarkan, okey, benarkan dia. Tapi misi nurse nak 2-3 orang nak kena ikut je. Takut Mak Jah ni, takut apa-apa lah, tak tahu terjadi apa-apa kat Mak Jah ni dalam perjalanan, takut kita tak tahu. Jadi Mak Jah pun dibawalah dengan ambulan, gunakan kereta roda. Bawa ambulan tu cepatlah, ambulan tu cepat lah bawa Mak Jah, turunkan Mak Jah. Lepas tu Pak Imam cakap, Mak Jah, ini saya mewakili orang ke kampung. Saya mohon Mak Jah, mohon restu, mohonlah ampun dan maafkan arwah Ali ni sekiranya ada kesilapan dan kesalahan yang telah dilakukan sepanjang hidup dia. Dan saya mohon Mak Jah, pemudahkanlah urusan penguburan mayat Ali ni. Semoga dia tenang. Semoga urusan ni selesai dengan segera. Semoga dia tenang di sana. Jadi Mak Jah dengan berlinang air mata, dengan terisak-isak, menang kata,
Ali, maafkan Mak Ali. Mak tak jaga kau sebaiknya Ali, maafkan Mak. Jadi dia kata, Datuk Majah kata, Ya Allah, ya Tuanku, kau pemudahkanlah urusan pengubian Ali ini. Aku maafkan segala kesilapan dan kesalahan yang telah dilakukannya. Dan aku juga mohon orang-orang kampung maafkanlah kesilapan Ali seandainya dia ada mencuri, meminjam atau membuat onar dalam kampung. Aku memohon, Ya Allah, kau lindungilah arwah Ali dari siksaan kubur, Ya Allah. Pemudahkan urusan ini, Ya Allah. Kasihanilah kami semua, Ya Allah, yang telah berusaha untuk menguruskan jenazah ini dengan sempurna, Ya Allah. Dengan dia nangis mata, Majah kata, kumohon, Ya Allah, segerakanlah pemudahkan urusan, Ya Allah. Janganlah engkau uji lagi kesabaran kami ini. Dan aku mohon, selesaikanlah permasalahan ini segera. Kumohon padamu, Ya Allah. Jadi diorang semua pun mengaminkan, amin. Jadi Majah kata, Pak Imam cubalah, mudah-mudahan doa saya, doa kita semua ni, semoga urusan Ali dipermudahkan, segeralah dilaksanakan. Dan lepas tu Pak Imam kata, okeylah, saya cuba. Lepas tu dia beritahu dengan orang kampung itu, sekarang kita nak kambus kubur ni, tanah sekitar ni dah tak ada. Bukan tak ada, kita kena korek. Jadi banyak kerja. Di satu kubur tempat lain kena korek, mana tempat tu dah kurang tanah. Jadi Pak Imam tanya, ada tak sesiapa yang ada kawasan yang ada tanah banyak apa semua, kita panggil lori ke apa ke? Jadi salah satu jiran Majah ni kata, Pak Imam, saya rasa dekat depan sana tu ada satu hardware tau. Hardware tu ada jual tanah pasir untuk binaan lah. Apa kata kalau kita beli tanah dengan toke tu? Memang kata okey, tak apa. Kita beli dulu, kita gunakan duit siapa yang ada, kita collection dulu. Nanti kita ganti balik gunakan duit surau. Jadi diorang pergi ke kedai hardware tu nak beli tanah. Mintalah tanah satu lori. Tak lori satu besar lah. Lori 1 tan tu setengah lori lah maksudnya. Setengah lori lah. Jadi dah berapa lama tu lori pun sampai. Cuaca gelap. Gelap, berangin kan. Jadi lori sampai pun, bila lori dah sampai tu, diorang pun bergotong royong dah. Ambil pongkis, ambil kereta sorong tu, isi tanah, masukkan dalam liang lahat Ali. Bila dah masuk tu, satu lori tu habis, penuh. Jadi berbukit dah. Dia tinggi sikit lah. Dia pun takut dia berus lagi tu. Jadi dah siap semua. Pak Imam pun baca doa, baca takin, semoga arwah Ali ni dipermudahkan urusannya, ditempatkan dalam golongan orang-orang beriman. Jadi selepas mak dia datang, tanah pun dah masuk satu lori, Pak Imam pun dah baca doa, kejadian tanah merus tu tak ada lagi. Alhamdulillah, selesai sudah urusan pengebumian arwah Ali ni. Jadi urusan pengubian tu selesailah pada hari itu. Pada waktu hampir pukul 7. Waktu pun dah mendung, campur dengan nak maghrib, angin lagi, nasib hujan tak turun. Jadi selesailah urusan pengubian Ali itu. Selepas tu Majah dibawa ke hospital semula. Selesai urusan penguburan tersebut, setelah Majah siramkan air di atas kuburan dan tabur bunga di atas kuburan, dan Majah doa sikit, Majah pun dibawalah ke hospital semula. Dalam keadaan muram, sedih dan keadaan yang sangat kesal lah dengan kejadian tersebut, Majah pulanglah ke hospital dalam keadaan yang tidak berapa baik lah. Maksudnya badan dia masih sakit lagi. Jadi dia pun makan pun tak berapa sangat. Jadi lepas tu dengan keadaan dengan anaknya yang dah kembali ke rumah tunda tu,
Mak Jah berasa sedih hatilah. Walaupun macam mana pun anak dia datanglah, Ani dan Ana tu datang melawat. Besok lusa tulat dalam beberapa hari tu 2-3 hari anak-anak Mak Jah yang perempuan tu datang melawat Mak Jah untuk menguruskan dia lah, nak badan dia, kasih makan apa semua. Tapi anak Mak Jah ni, Ani dan Ana ni beritahu orang kampung yang mak dia ni selalu sangat cakap, katakan Ali ni panggil mak dia. Dia dapat mimpi, kadang terdengar suara Ali. Ali kata, "Mak, marilah ikut Ali, temankan Ali. Ali tak ada teman kat sini." Dia kata macam itu. Jadi Mak Jah ni kata dengan anak dia, "Mak nak pergi teman Ali. Ali tak ada kawan tu, kesian Ali." Mak dia kata macam itulah. Kata kepada Ani dan Ana. Jadi Ani dan Ana kata, "Mak sabar, Mak sabar. Yang dah pergi biarlah pergi. Mak makan ubat. Nanti Mak dah baik, kita boleh balik, Mak Mak dia kata, tak, Mak tak nak balik. Mak nak ikut Ali. Mak nak teman Ali ni. Ali dah tunggu Mak tu. Kau tak nampak ke dalam badan Mak tu?" Gitulah kata Mak Jah. Selang 3 hari selepas Mak Jah balik pada tanah perkuburan tu, dan Mak Jah menceritakan yang Ali memanggilnya, akhirnya Mak Jah mengembuskan nafasnya terakhir. Maka tamatlah cerita Ali dan ibunya Mak Jah di situ. Jadi itulah kesudahannya. Kepada sahabat-sahabat semua, ambillah kisah ini sebagai satu tauladan. Yang baik jadikanlah pengajaran, yang buruk jadikan sepadan. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, mana yang suka akan cerita saya ini, bolehlah komen, like, share, follow dan subscribe saluran ini, dan juga share kepada sahabat-sahabat lain agar saluran saya ini lebih berkembang lagi di masa-masa akan datang. Jadi cerita ini diceritakan oleh sahabat saya. Dia berlaku lebih 20 tahun yang dulu di sebuah daerah di negeri Johor yang saya rahsiakan tempatnya. Dan apa yang diceritakan oleh sahabat itu adalah pengalaman yang dia alami. Maksudnya dalam cerita tu dia ada di situ. Masa dia saksi mata yang nampak kejadian tersebut dan mendengar apa yang orang kampung cerita. Jadi gitulah kesudahannya. Walaupun macam mana pun, jangan terlalu percaya, jangan terlalu taksub akan penceritaan saya ini. Ini yang mengalami saja yang tahu akan kebenaran cerita ini. Saya sebagai pencerita, saya menceritakan kejadian apa yang berlaku. Jadi sebelum saya berundur diri, saya mohon ampun dan maaf seandainya ada silap dan kata penceritaan saya yang tidak baik. Saya mohon ampun dan maaf dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Jadi itulah kesudahan cerita ini. Kalau ada sahabat yang ada cerita atau pengalaman sendiri yang ingin dikongsi bersama saya, yang boleh jadi pengajaran pada sahabat semua, bolehlah hubungi saya melalui Telegram atau WhatsApp. Boleh gunakan voice atau email ke email saya lah. Saya disediakan di description di bawah. Jadi boleh hubungi saya. Jangan call, WhatsApp saja. Beritahu ada cerita. Kalau nak jumpa, boleh jumpa insya-Allah. Tapi jangan jauh-jauh. Dekat-dekat boleh lah. Okey, itulah penceritaan daripada saya, Pak Mustar Al-Kisah. Assalamualaikum.